Cuba tengok maksud dia. Allah kata, Allahul Lazi khalaqakum. Allah yang mencipta kamu bermula daripada da'fin. Apa itu da'fin? Lemah. Bila tu? Bila Allah cipta kita dalam keadaan kita lemah? Baby kan? Tak boleh nak buat apa. Semua orang buat. Nak pakai baju, nak mandi, nak makan, semua dibuat. Kita lemah. Okey, lepas tu, Summa ja'ala, kemudian Allah menjadikan min ba'di dha'fin, selepas lemah, quwwah. Kuat. Kan? Remaja, dewasa, semua boleh buat sendiri. Boleh tanpa orang, boleh berkuasa dan sebagainya. Kuat. Tapi kuat tu berkekalan tak? Tak. Summa ja'ala min ba'di quwwah. Kemudian Allah menjadikan selepas kamu kuat, dha'fan, lemah balik. Seperti asal. Dan syaibah. Syaibah makna? Tua kan? Ada-ada orang tua tu macam balik macam budak. Baju kena pakai pampers, nak makan kena suap kan? Menunjukkan apa tu? Satu menunjukkan manusia memang lemah. Yang kedua menunjukkan Allah tu sangat hebat. Allah boleh tukar bila-bila masa. Kadang-kadang sebelum tua dah lemah kan? Kadang-kadang umur 20 dah lumpuh. Kan? Kadang-kadang tua pun kuat macam lebih kuat daripada orang muda kan? Umur 75 boleh pukul kayu golf kan? Jadi dhaf, lemah, kuat, lemah balik. Jadi kalau kita tengok ni, kehebatan Allah, sepatut kita tak perlu, jangan sombong dengan Tuhan. Okey, ini perubahan dari segi apa ni? Zaman.